Okay, nah. Akak, last tinggal lagi 4 minit je. Dah ke? Akak dah SS ke? Akak, dah? Dah cinjot ke? Okay, T Blue boleh stop. T Blue tak akan stop sayang. T Blue tak akan stop. Ni pada bahagian belakang. Okay, saya pakai sizing S tapi ketat tau. Saya kena pakai M tapi tak ada contoh M. Tak ada contoh M, tak ada sampel M. So saya pakai je lah sizing S. Ni kalau dark brown. Tinggi 164 sehingga tak. Saya tinggi 170 pun okey. Siapa rendah pakai lawa, siapa tinggi pun pakai lawa. Limit 170, 171 je. Okay awak last kita bagi awak sampai pukul 3.40. 3 minit yang terakhir. 3 minit yang terakhir kak. Cepat. Dah, thank you sis. Sama-sama. Okay, thank you tau awak. Okay, awak pakai size apa? Saya pakai size A sekarang. Okay, kain skirtnya macam mana? Skirt dia awak jenis kipas belakang. Okay, lipat kipas belakang lah macam tu. Kain senyum. Macam tu. Okay. Ada zip tak? Untuk baju ni awak, this one, tak ada zip kat belakang. Tak ada zip, tapi zip kat belakang. Lengan tak ada zip, tapi boleh tarik macam biasa wuduk. Boleh tarik macam biasa wuduk. Okay, 46 kg, 168, saya siapa sis? Kena komen dada pinggul. Antara ambil S ataupun M, kena depends dada awak, pinggul awak. Takkan awak terlebih pinggul ke? Awak terlebih dada ke? Saya takut. So, awak better komen dada, komen pinggul. Akak, last saya bagi akak tinggal lagi 2 minit. 2 minit saja kak, 2 minit saja. Cepat, siapa kat sini nak payment terpayment. 2 minit saja ya. 2 minit yang terakhir. Akak kejap lagi harga berubah jadi RM159 kak, cepat. Berat 78, dada 40, ambil SL, pinggul jangan lebih 44. Kak Fatin, pinggul 42, akak boleh ambil SL. Cerita dari pagi ni live. Yo. Sebab saya memang kerja dari pagi sampai petang. Tapi saya ada break 1 jam. Wah. Okay. Host saya siapa? Saya pakai sizing S. Okay, getah skirt macam mana? Boleh tunjuk tak? Boleh. Okay, untuk getah skirt, depan flat waist, belakang dia half getah. So, don't worry, awak pakai tak akan terbesar, tak akan terlondeh dan tak akan juga terketat. Awak, pinggang kita awak, dia boleh tarik sampai 40 lebih. So, don't worry, siapa ada perut, siapa ada macam pinggang sikit kan, ada perut lah. Senang cerita, awak pakai steel selesa. Steel selesa ya. Tak gatal pun. Okay, tak gatal, selesa. Sangat-sangatlah selesa. Okey, berat 60, dada 38, komen pinggul sekali. Dada 38, pinggul berapa tu cinta? Pinggul berapa tu Rifatul? Beg nombor berapa? Beg nombor 1 Syah. Beg nombor 1. Awak, last tinggal lagi 1 minit. And saya nak endkan promotion dah. Last tinggal lagi 1 minit, 60 saat saya nak endkan promotion. Last tinggal lagi beberapa minit. Berapa saat? 60 saat, 50 saat. Dah order dapat 54. Saya bagi akak RM69.90 kak. Kejap lagi harga berubah jadi 150. Sekarang ni saya bagi akak ada voucher, harga murah. Okay, jadi RM69.90. Akak dapat RM58. Sangatlah untung kak. Sebab mana nak dapat baju macam ni awak 100-200 lebih. Kalau paling murah diorang bagi akak 199. Betul? Okay, hip awak berapa? Hip saya 40. Tapi saya tak boleh pakai sizing S ni. S ni saya pakai dada ketat. Saya dada 36. Pakai dada ketat, dada 36. Memanglah ketat. Hip saya 40. Saya pakai hip yang 38. 38 tu actually dia ada 1.5 inci besar lu sikit. So 38 tu pinggul dia sebenarnya 39.5. So sebab tu saya boleh sarung. Tapi saya tak boleh duduk ya. Duduk memang prap. Memang koyak wak. Dan order wah, terima kasih. Nah, colour pink. Meter apa sih? Meter kain shantung silk. Kain shantung silk memang sangat selesa wak. Dan order, terima kasih. Kain jenis apa? Shantung silk. Awak, last awak. 10 saat yang terakhir. 10 saat yang terakhir. Cepat. Siapa kat sini nak payment, terus payment. Akak ready Saya nak tukar harga dah. Cepat. Siapa kat sini nak payment, terus payment. Akak lagi last 10 saat. Pakai sizing S ke tu? Ya betul. Saya dah ada 36. Saya pakai sizing S dah ada 36. Ketat tau. Saya kena ambil sizing M. Tapi tak ada sampel sizing M. Okay, nak tengok colour dark brown. Tapi kalau you suka ketat macam ni. Tapi tak selesa sangat lah. Lengan you tak boleh nak. Tangan you tak boleh tarik sangat. Tak selesa sangat. So better you ambil 2 inci besar daripada dada you. Ataupun 4 inci besar daripada dada you. Okay. Ini colour rich brown. Colour dark brown. Sorry. Colour dark brown. Tapi dia macam colour rich brown. Cantik. Lawa awak. Tapi ni dah nak habis dah. Okay, berat 55, dada 36. Kalau berat 55, dada 36, pinggul berapa? Kalau awak boleh ambil sizing M lah sama dengan saya. Saya pun kena ambil sizing M. Tapi sekarang saya pakai sizing S. Ketat sikit yang. Kalau kita ada 36, pakai sizing S, dada 36, ketat. Sebab dia ngam ikut body shape ni. Awak bahu berapa? Saya bahu 16.
Okay, untuk sizing S dengan M bahu dia 15. Kalau untuk sizing L dengan SL bahu dia 16. Tapi I bahu 16 dia boleh sarung. Tapi dia macam ketat sikit lah. Macam tu. Boleh pakai maroon? Boleh. Yang ni colour... tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Last saya bagi akak ni sampai pukul... Okay, saya extend lagi 5 minit. Saya extend lagi 5 minit sampai pukul 3.45. Kalau akak tak cakap juga akak, memang harga dia berubah. Memang harga dia berubah. Harga dia berapa sekarang? Harga berapa sekarang? Akak cuba tengok. Masih murah. Harga masih murah RM69. So akak berita payment ni colour maroon. Pre-blue kita tak akan restock. Colour dark brown cantik korang. Colour dark brown ni sumpah cantik, sumpah lawa. Colour dark brown, colour pink favourite saya. Ni colour dark brown. Lawa. Nak tengok sizing M. Mana? Sizing M tak ada contoh. Sizing M tak ada contoh. Awak, last saya bagi awak sampai pukul 3.45 tau. Sampai pukul 3.45. Last tinggal lagi 3 minit je. Last tinggal lagi 3 minit saja. Last tinggal lagi 3 minit sahaja. Okay, dari cerita ni, mana dia Jan? Okay, sizing M tak ada wak. Sizing M tak ada. Dah ada pak boleh pakai SL ke? Alah, awak, sorry. Nama awak ni apa? Privately? Privately Lee? Tak boleh Lee. Lee tak boleh. Dah ada pak dah tak boleh dayang. Limit sampai dah ada part 2 je. So, baju ni katil kecil. InsyaAllah kami soon pada Ais akan keluarkan sizing yang untuk plus size tau. Tapi, lambat lagi lah. Next week ke 2 weeks nanti ke. Okay, bag nombor 19 tinggi 1.0 berat 57 pakai apa ya? Bag nombor 19. Yang kalau untuk bag nombor 19 tu, you kena tengok sizing chart. Okay, sizing chart dia pinggang dia 42, pinggul dia 44. Okay, kalau awak pinggul tak lebih 42, tak lebih 44 untuk pinggul, boleh je. Tapi awak berat 57, 150 boleh je pakai. Tak ada masalah. Brown dengan maroon mana cantik? Confused. Brown dengan maroon. Saya jujur lah Kalau siapa kat sini yang nak nampak naik seri, nak nampak kulit cerah, boleh ambil colour maroon. Siapa kat sini yang nak nampak macam very the premium, nampak macam mahal, you boleh ambil ini. Tapi dua-dua vibe yang sama wak. Dia vibe yang macam nampak mahal sebenarnya. Ni nampak elegan, yang ni nampak premium. So, you choose wisely lah. Sebab saya tak tahulah. Sebab bagi saya dua-dua cantik. Saya suka colour brown. Tapi maroon ni macam cherry-cherry sikit tau. Memang lawa. Okay, berat 63, tinggi 161, saya siapa? Kalau berat 63, tinggi 161, awak boleh komen dada pinggul. Okay, akak, saya seluar baju dah sampai petang ni. Oh, ya ke? Cantik tak? Terima kasih, kak. Akak, last tinggal lagi 1 minit je. 1 minit saja. 1 minit je. Please keluarkan kebaya labu. Kebaya labu, insya-Allah lah, kak. Saya tak apa nak sure. Tapi insya-Allah ada. Okay, navy ke brown? Navy ke brown? Oh, awak nak tanya saya ke? Saya suka colour dark blue. Kalau awak tanya saya, 2 colour ni saya suka dark blue lah. Sebab tu saya pakai colour dark blue. Boleh tak nak tengok slip skirt? Ada kacing tak? Kacing tak ada. Dia tak ada kacing. Kalau nak tambah kacing, boleh lah. Kalau nak tambah kacing, boleh lah. Sebab kita orang tak tambah kacing sebab nanti takut tercabut-cabut. Takut tercabut-cabut kak. So better you kalau nak tambah kacing, you tambah sendiri. Tapi bagi I, you tak payah tambah kacing. You zip je pun dah okey dah. Zip pun dah okey dah. Okay, nak tengok lilac awak? Boleh. Lilac kita dia macam colour iPhone 16. Dia macam colour iPhone 16. Okay, awak. Voucher saya sudah tamat ke? Nah, colour lilac. Akak dah habis lah voucher saya. Akak dah payment belum? Akak dah payment ke belum? Sebab pada Ais ni, brand semua cantik. Material kain memang terbaik. Wah, terima kasih Zai. Kan? Sebab tu saya cakap, payment terus, cakap terus. Last saya extend ni sampai pukul 3.50. Siapa kat sini nak payment, terus payment 5 minit je sebelum harga berubah 150. Okay? Berat 73, tinggi 163 cm. Akak boleh bagi tahu dada dengan pinggul. Alah, kalau lagi soft, mesti cantik. Dia tak soft sangat. Tapi awak choose saya cakap. Colour lilac, dia macam ni. Lilac yang soft tu, saya tak boleh pakai yang tu. Sebab saya pakai nampak macam, saya tak berapa suka lah. Tapi kalau yang ni, dia nampak naik seri. Dia tak nampak kelam. Dia nampak naik seri. Okay, lilac kita nampak naik seri tau. Okay, dah tak cari brand lain. Wah, terima kasih awak. Thank you tau. Meter apa? Meter kain shantung set. Meter kain shantung set. Baju ni awak, kalau kat luar harga 199. Kalau dia orang bagi akak harga murah pun 199. Kalau dia orang ketuk harga 200 lebih. Sekarang saya bagi akak bawah 100 tau. Kejap lagi harga berubah jadi 150. Okay awak, thank you review sama-sama. Awak boleh ambil colour pink lah. Pink ni soft, cantik. Colour pink ni saya suka. Dia sebab dia